Sejak merdeka lagi, pembangunan negara tetap berlaku dengan pesat tanpa perlunya akta khusus seperti Akta Pembaharuan Bandar Semula Bandar PSB yang dicadangkan. Jadi mengapa akta itu perlu diperkenalkan sekarang? Perkara itu dibangkitkan sekali lagi seorang pemerhati susulan kenyataan Timbalan Presiden MCA Dr. Mah Hang Sun yang menyatakan kebimbangan terhadap pelaksanaan akta tersebut. Dr. Hang Sun menjelaskan akta PSB itu membenarkan projek diteruskan walaupun hanya mendapat persetujuan sebahagian kecil pemilik tanah sekaligus berpotensi menidakkan suara minoriti terutamanya warga emas dan golongan berpendapatan rendah berisiko menerima pampasan tidak adil. Timbalan Presiden MCA itu juga menyatakan walaupun pembaharuan bandar bertujuan tingkatkan kualiti hidup, ia juga berisiko menolak golongan berpendapatan rendah dan sederhana kerana kos tinggi dan memerlukan cara bagi memastikan mereka dapat tinggal semula atau pampasan sewajarnya. Tambahnya, pembangunan semula juga perlu memelihara budaya dan warisan komuniti di sana kerana bandar bukan hanya bangunan tetapi juga sejarah dan kenangan di mana jika diabaikan, jiwa bandar akan hilang. Sebelum ini, Berita 757 berkali-kali melaporkan pemerhati sama mendakwa sekiranya rang undang-undang RUU Akta PSB itu digubal tanpa garis panduan jelas dan ketat, ia bagaikan membunuh hak pemilikan tanah orang Melayu sedikit demi sedikit sekaligus meminggirkan orang Melayu di tanah sendiri. Pemerhati juga memberi amaran akta itu juga dipercayai berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kuasa pihak berkepentingan yang mendakwa tindakan mereka atas nama pembangunan. Sementara itu, pemerhati menekankan semua ahli parlimen perlu melihat isu ini dengan teliti sebelum memberikan sokongan kerana ia melibatkan hak dan kepentingan rakyat terutamanya golongan M40 dan B40.